Baik. Privacy itu kalau dia bersendiran di rumah lah kan. Yelah tak. Privacy lah. Ni kan Ini kata- di kata premis NGO. dengan 202 privacy apa lagi. Pertama mengesahkan Indipan itu makan masa berbulan-bulan. Okey. Dan penguatkuasaan secara bersama dengan agensi yang lain kita buat. Dan jumlah tangkapan juga besar. Dan berdasar kepada peruntukan undang-undang yang sedia ada, baik di bawah Jawi ataupun di bawah kanun keseksaan, ada keperluan untuk kita melihat semula undang-undang yang sedia ada. Sebab operasi yang skala besar sebegitu dengan kekangan masa untuk kita melengkapkan satu IP, okey, kemudian kita nak kenal pasti seksyen mana, akta mana bagi menentukan hala tuju siasatan. Kalau berdasar peruntukan yang sedia ada, saya boleh sebutkan bahawa ianya tidak memadai untuk kita mengambil tindakan ke atas kes yang sebegitu. Jadi akhirnya kita akan jadi serbuan, tangkapan, kemudian mahkamah tak benarkan reman dilanjutkan. Soalan tadi, apakah ada satu keperluan untuk melihat semula peruntukan undang-undang sedia ada bagi menangani kes-kes seperti itu? Jawapannya ya. Apakah bentuk spesifik yang itu akan kita perhalusi? Bahagian keselamatan Kementerian Dalam Negeri, maklum balas kepada pihak polis, sudah sampai masanya untuk kita teliti beberapa peruntukan yang terkait.